Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Hari ni Abang Pian berada di tapak projek kita satu, Taman Sepakat Alma Bukit Mertajam, Penang guys. Hari ni kita nak tengok progres kerja dan kita nak tengok spek yang kita tetapkan, apa kerja kita buat, elok ke tak, right? Okey, jom. Okey, kita akan lapik satu rumah lah. Biasanya bila kita buat ajar kita. Tapi untuk rumah ni kita tak lapik sebab nanti owner dia nak buat lantai link. Okey, saya nampak dengan kata, "Oh, apa Radio Mega ni buat kerja apa tak lapik sebagainya." Sebenarnya kita lapik, tapi untuk rumah ni kita tak lapik sebab owner nanti dia buat lantai link lah. Okey. Sebelum ni kalau kita tengok sini dia ada dinding lah. Yang ni kita dah pecahkan dinding. Kat sini kita buat tiang. Di sini kita dah skim coat dah. Ya, bilik store pun dah siap dah. Siap kita dah skim coat sekali. Sebelum ni, yang ni adalah pintu. Kita kena naikkan dinding dan buat tingkat. Kat sini nanti akan ada kitchen cabinet. Right? Okey, ni laluan dia. Dekat sini nanti kita akan buat sky roof lah. Kita akan ada sky roof dekat sini. Jadi sementara nak tunggu sky roof tu, jadi kita buat dulu lah yang mana kita boleh pederah dulu, kita pederah dulu. Sebab misi kita target nak cepat dan cantik serta berkualiti. Okey. Right. So tandas pun kita akan buat. Okey, ini bilik master bedroom. Kalau ikutkan plan asalnya tandas dekat sini, ini tandas sharing. Okey, jadi owner nak jadikan tandas sharing ni sebagai master bedroom dia. Ada tandas privacy dekat dia sendiri. Dekat dalam ni, dekat sini kita menghadapi satu masalah. Rumah yang dulu developer dulu buat, sini asalnya dinding. Okey, dia buat beam ni dekat atas lantai, tingkat atas. Biasanya kalau beam zaman law orang buat, beam ni duduk dekat bawah, lantai dekat atas. Okey, tapi yang ni untuk rumah ni, lantai bawah, beam atas. Jadi bila jadi lagu tu, kita tak dapatlah nak buang beam ni yang pasal ni dia structure. So apa yang kita buat, kita tambak dia. Kita naikkan tinggi lah, kita naik tinggi. Okey, dekat sini owner ada nak buh macam adalah something dia punya plan kan. Alright. So ni tandas lah. Okey. Lepas tu nanti akan ada sliding door dekat sini lah. Kalau ikutkan ni, kalau tak ada apa-apa penambahan daripada tuan rumah, so insyaAllah kita target raja-raja ni akan selesai dalam masa 3 minggu lagi insyaAllah. Kepada tuan-tuan dan perempuan di luar sana yang ingin memilih rumah di atas tanah sendiri, ataupun yang ingin merenovasi rumah, ataupun yang ingin menggunakan hikmat pelukis plan, ataupun yang ingin menggunakan hikmat reka hiasan dalaman, ataupun 3D designer, bolehlah hubungi Abang Pian guys. Alright guys, jumpa lagi guys.